pakcik aku akan kahwin dengan aku, and kita ada anak perempuan. And aku ada adik-beradik lelaki kan? Aku ada adik lelaki aku. And anak perempuan aku akan dipaksa kahwin dengan adik lelaki aku. Aku nak cerita kat korang ni pasal benda culture, tapi korang kena dengar tau. Okay, pasal culture yang ada, yang still happening to this day lah dekat Amerika. So basically, kalau kita dekat as a Muslim, guys are allowed to marry 4 women kan. Tapi tak payah kot. Tapi macam it's very simple like that. But in the USA, the culture in the state of Utah, they have this one culture who keeping the polygamy within their own bloodline. Faham tak maksud aku? Okay, so aku akan bagi contoh example paling mudah lah, which is aku. Contoh, aku ada mak aku ada adik-beradik lelaki. And adik-beradik lelaki dia tu, which is pakcik aku lah. Pakcik aku akan kahwin dengan aku, and kita ada anak perempuan. And aku ada adik-beradik lelaki kan? Aku ada adik lelaki aku. And anak perempuan aku akan dipaksa kahwin dengan adik lelaki aku. You see lah how fuck up that thing. Kau nampak tak betapa gilanya benda ni? Like, holy shit. Okay, bukan tu je weh. Second ni started from their own grandparents. Memang dari dulu lagi diorang macam dah practicing this culture, because obviously they are racist. Sebab diorang tak nak any other culture, any other color, skin color in their family blood. Diorang memang keeping dia macam fikir nak pure bloodline lah. Tapi kau tahu tak apa jadi kalau kau kahwin dengan adik-beradik sendiri, kau kahwin dengan kau punya circle, anak korang, ini based on dia punya experience lah aku dengar. One of them missing a tooth, missing a finger, missing an ear, and they have cancer, they have banyak gila lah penyakit, lots of penyakit, sebab dia have almost 200 siblings total. Sebab dia punya bapa keep on marrying like 27 wives, but still in the same circle of family. Dia akan kahwin. Okay, aku contoh aku kahwin dengan kau, tapi bulan tahun depan aku putus dengan kau, tapi aku dah ada anak dengan kau. Contoh ada 3 anak ke. So you know lah, benda ni real tau, and it's so fuck up. Aku jadi trauma bila dengar. Sebab first aku tak faham tau apa dia cakap. Sebab itu bapak dia and tu atuk dia juga. Tapi bapak dengan atuk dia in the same are the same siblings. How is that possible? Crazy.